Ramai ingat yang paling laju akan menang. Tapi hakikatnya ovum tak pilih yang paling pantas. Dia pilih yang paling sesuai. Dari berjuta sperma, semuanya berenang bersungguh-sungguh. Tapi ovum, dia tak terburu-buru. Dia tunggu dan scan satu persatu. Ovum sebenarnya ada reseptor khas yang mampu kesan sperma dengan DNA paling sepadan. Kajian dari Stockholm University dapati, ovum boleh pancarkan isyarat kimia untuk guide sperma pilihan dia je. Yang lain, dia reject. Jadi bukan siapa paling laju, tapi siapa paling serasi, stabil dan bersedia. Macam jodoh. Bukan siapa datang dulu, tapi siapa yang paling sesuai untuk masa depan. Ada sperma yang sebenarnya sampai dulu, tapi tak diberi masuk kerana ovum ada password dan hanya sperma yang tepat akan dibenarkan bersatu. Sebab tu penting jaga kesihatan sperma dan hormon wanita. Minum Everty setiap pagi sebelum sarapan untuk bantu stabilkan hormon, ovulasi dan sel benih berkualiti. Kalau belum lekat lagi, mungkin bukan sebab awak lambat, tapi ovum masih tunggu sperma yang paling layak. Komen aku baru tahu ni kalau info ni mind blowing. Tag pasangan awak sebab kehamilan tu kerja dua hala.